Beliau bukannya bangsa Arab dan bukan juga daripada bangsa Quraisy. Beliau lahir dalam keluarga bangsawan di Parsi, anak kepada ketua api Zoroastrian. Tapi satu hari, Salman terdengar suara gereja Kristian dan rasa ini lebih dekat dengan kebenaran. Beliau tinggalkan agamanya, keluarganya dan negaranya, bermusafir jauh melalui Syria, Iraq, Tanah Syam dan hidup berpindah dari satu paderi ke paderi yang lain, mencari ilmu, mencari Tuhan. Tapi sebelum guru terakhir beliau wafat, beliau ada pesanan. Sudah hampir masanya muncul seorang Nabi. Kau akan jumpa dia di tanah kurma antara dua tanah hitam. Dalam perjalanan ke Hijaz, Salman dikhianati. Beliau dijual sebagai hamba dan dipindah-pindah. Sampai akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi di Madinah. Dan di situlah beliau jumpa Rasulullah. Beliau uji baginda dengan tanda-tanda yang beliau hafal. Dan bila Rasulullah jawab semua dengan tepat, Salman jatuh menangis, pencariannya tamat. Dan ketika perang Khandaq, Rasulullah terima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit mengelilingi Madinah. Strategi yang telah menyelamatkan Madinah dan seluruh umat Islam ketika itu. Dari anak istana api ke hamba di pasar, akhirnya menjadi pemikir dan strategi perang dalam Islam. Kerana siapa cari kebenaran dengan ikhlas, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya.